Melayu ke Cina ke India ke Kadasan ke Iban ke siapa datang pun kita tampil demi perjuangan yang tulus dan ikhlas. Kita berjuang. Sungguh sedih dan pilu apabila kita tengok pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Marhen negara ini, di mana kita tahu bahawa Puan Mutamal, anak perempuan Wadi Epet, beliau berumur 51 tahun yang berlahir pada 8/12/1975. Masalah ini adalah masalah warga Malaysia kebanyakan menghadapi. Pada tahun 2016 telah ditimpa kemalangan. Lepas tu tahun 2023 timpa kemalangan. Segi pembedaan. 2024 kali ketiga, 2025 kali keempat ada spinal problem dan macam-macam. Beliau menghadapi masalah asma, diabetik, sakit jantung, lepas tu lung infection, pneumonia, spinal cord dia semua teruk. Dia tak boleh jalan, dia kena pakai ni dia kena pakai ini. Dia tak boleh jalan macam biasa. So dia tidak merayu kepada mana-mana pihak untuk bagi dia sedekah ke duit. Dia tahu ini hak beliau. Sebagai warga Malaysia, negara kita ada undang-undang di mana kita tahu bahawa KWSP diwujudkan untuk apabila seseorang telah bersara, duit yang ada di sana, simpanan duit titik perlu mereka itu dibagi balik, dipulang balik. Tetapi jahanamnya, kita tahu jemaah-jemaah yang ada di KWSP berpoya-poya. Saya percaya, saya kena katakan berpoya-poya. Mereka tidak langsung. Apabila Puan Mutamal, saya tahu perjuangan saya tak kira bangsa, agama dan warna kulit. Sekarang dia minta duit dia, simpanan dia, sebab kena bayar rumah, tuntutan untuk bayar ansuran rumah, pelbagai isu lah. You tahulah, setiap keluarga ada masalah. Sekarang dia umur 51 tahun, tidak boleh berjalan. Apply sokso, perkeso pun sampai hari ini belum ada. Dah pergi jemaah, macam biasalah jemaah dia sentuh pun tak ada, apa pun tak ada, 2 minit dia ambil. Dia ambil duit komisen yang cukup lumayan. Yang jemaah itulah saya percaya. Tetapi dalam kes KWSP pula, bulan Januari tengok 4 kali dia mempunyai masalah kronik macam pesakit. Tidak boleh jalan. Dia bukan minta jabatan kebajikan, bantu dia. Dia nak duit dia tu dapatkan balik. So, apabila dia merayu telah serah tu, so di sekarang dia minta tu, tengok belakang ada tuliskan. Okey, terang-terang ada tertera. Apakah peranan KWSP yang tidak memulangkan wang caruman kepada mangsa yang menghadapi masalah kesihatan mempunyai laporan perubatan? Tuntutan pencaraman KWSP untuk mengeluarkan pengeluaran hilang upaya. Dia hilang upaya, dia keluaran hilang upaya. Tidak langsung diambil peduli oleh KWSP. Pencarum sekali lagi dianiaya. Pencarum KWSP sengaja diperlekeh oleh KWSP. Warga pencarum mempunyai kesihatan yang ketara. Apabila mempunyai kesihatan yang ketara, mana dia nak kerja? Okey? Harap pegar makan padi. Kalau saya cakap, dia cakap, Dato' ni Asyik cakap nuding. Jadi kena nuding lah. Kalau you tak betul, kita harus memperbetulkan. Perjuangan kami adalah demi wang beliau dipulangkan. So saya harap hari ini press statement ini dibuat, dan besok kita akan serahkan dokumen sekali lagi. Tengok pada bulan Januari beliau dengan anak-anaknya telah serahkan untuk permohonan mengeluarkan caruman hilang upaya dia punya duit KWSP. Tetapi sampai sekarang belum ada apa. Apa yang dapat bulan Januari dia apply, bulan Februari 4 hari bulan ada temu janji dengan doktor. Dia temu janji 2 orang. Macam biasalah filem piramid lah, cobaan. Dua-dua orang tengok, lepas tu cakap 4 hari bulan jemaah doktor tengok bagi pihak dia KWSP, 5 hari bulan senang sampai mesej ditolak. Tolak apa? Bukan duit bapa hang punya ni, duit dia nak pakai. Sekarang dia kesuntukan, kesihatan dia ketara, susah sangat, sukar untuk penghidupan. Kalau dapat ada duit dia tu, pulang balik lah. You nak ambil duit rakyat KWSP, you nak melabur sana melabur sini. Adakah pernahkah KWSP minta izin daripada warga-warga pencarum, kami nak melabur sana melabur sini? Tak pernah pun. Tetapi Menteri Keuangan dia pun tak tahu pun tak tahu juga. Asyik buat berdansa, janganlah. Kita mau seorang pemimpin yang mempunyai komitmen penuh. You dansa pun you punya lantak, pasal. Tapi ini adalah masalah yang dihadapi. Maka saya harap segerakan dalam masa 10 hari pulangkan saja duit dia. Dia ketara.
tidak boleh berjalan. Besok kita akan hantar surat terus. Saya akan terus, Datuk Seri akan pergi ke HQ mewakili beliau, nak tanya kepada mereka, kenapakah beliau tidak dapat duit beliau? Ini adalah hak beliau. Banyak yang tengok sana, sila kongsi. Kemungkinan anda juga mempunyai masalah macam ni.